Sebenarnya memang suatu hal yang agak rumit kita kendalikan, terutama dengan kehadiran Amerika, Rusia, China dan negara yang nampak punyai ada hubungan yang agak tegang. China akan diwakili oleh Li Qiang, Premier, kerana Presiden China baru lagi ke Malaysia. Tetapi dalam jadual lawatan Presiden Trump yang datang agak awal sedikit, dia akan hanya datang dan ada bilateral dengan saya dan Malaysia. Kemudian mesyuarat khas dengan ASEAN dan esoknya dia pulang. Jadi pertemuan-pertemuan lain itu setakat yang saya lihat jadual Amerika Syarikat tidak masuk. Tetapi sekurang-kurangnya dia lihat bahawa Malaysia ini dengan dasar centrality satu-satunya negara yang boleh mengumpulkan negara-negara yang agak berlainan pandangan, dan kita terima mereka itu bukan kerana ASEAN saja, tapi kerana dasar luar kita juga yang memilih untuk bersahabat dengan semua untuk menjaga kepentingan rakyat Malaysia dari segi perdagangan, dari segi hubungan antarabangsa, dari segi geopolitik dan dari segi investment yang membawa faedah kepada rakyat.